Dah nak dekat raya ni, aku nak cantikkan kereta aku. Okey, untuk yang ni special untuk geng Pro 2 dan juga Proton. Jom, kita nak pasang. Yang bestnya dia cukup-cukup mudah, hanya 3 langkah saja, 1 minit dah siap dah. Jom kita pasang. So ini dia. Headrestnya. Lawanya. Tengok. Dia punya leather dia memang high quality weh. So aku pilih yang ni design carbon fiber. Ni black carbon fiber. Ada logo Proton kat sini. Dekat belakang pun ada logo Proton. Dan dia boleh pegang. Ini memang high quality punya. Korang pun tahu ini adalah SS Curse, brand yang dipercayai. Okay, step pertama kita tekan. Step kedua cabut. Dan step ketiga korang just pasang. Tu dia. Ini model Orific SS Curse. Jadi kalau korang nak boleh dapatkan sekarang. Special untuk Proton dan Pro 2. Korang boleh tengok model korang yang mana. Dapatkan sekarang guys. Go.